Hai semua, korang tengah buat apa tu? Okey, trip kita orang kali ni lain sikit. Kita nak buat korang, jom kita jalan-jalan masuk pasar basah yang paling terkenal kat KL ni. Nama dia Pasar Pudu. Ke ada pasar lain yang korang rasa lagi famous? Cuba letak komen korang dalam ruangan kat bawah. Masa ni kita orang perasan, bila sampai-sampai je macam slow sikit, macam tak ramai orang. Tapi sebenarnya bila korang masuk dalam sikit, korang akan perasan barulah dah ramai orang kat situ, ramai berniaga, ramai orang datang membeli, ramai orang hantar barang. Busy ke dalam ni. Kalau korang tengok sini kan, korang akan perasan lorong-lorong kat sini semua ada cerita-cerita diorang tersendiri. Ada yang jual ikan, ada yang jual sayur, ada yang jual ayam. Dan ada juga bahagian yang kita orang tak masuk kerana kita tahu tempat tu section yang tak halal. Ni nak beli ikan ni. Nampak tak ada tu. Ada perasan. Ni apa? Tapi tak apa, kita orang akan still fokus untuk cari bahan-bahan yang kita nak beli nanti. Ni tangkapan kita orang yang pertama. Kita nak beli ikan pari. Yeay. So masa kita jalan-jalan ni, kita dapat lihat macam-macam benda yang diorang jual kat sini. Antaranya ikan yang macam-macam saiz kat sini, udang yang baru sampai, ketam, sotong, macam-macam lagi lah. So kalau korang perhati betul-betul, korang akan nampak harga yang diorang letak dekat kad tu kat setiap item yang diorang jual kat sini. Dulu ada one time kita pergi yang dekat wujud ni. Habis satu mati udang besar-besar. Mari murah. Dan tadi deh. Potong besar. Siapa yang tak biasa pergi pasar basah tu kena biasa-biasakan Kat sini korang akan dengar orang jerit-jerit panggil nama korang untuk beli barang-barang diorang. Ada orang taruh menawar harga, troli lalu lalang, jalan sempit, belecak pula tu. Bau dia, korang jangan ceritalah. Tapi itulah realiti sebenarnya kalau korang pergi pasar. Orang tu aku kata dulu, kalau nak pergi pasar, better pergi pasar basah, baru ada feel. Tak main lah pergi minimarket, supermarket tu. By the way, kalau pergi pasar, tak lengkap lah kalau tak beli sayur kan. Jom kita singgah sekejap. Singgah-singgah. Okay, Mak, sayang. Personally, aku rasa pengalaman macam ni lagi best dan menyeronokkan. Sebab, bagi aku, ini lagi real. Kita dapat tengok suasana sebenar dekat sini dan juga dapat berinteraksi direct dengan peniaga-peniaga dekat sini. Last but not least, kita akan rasa puas sebab kita dapat tawar pada harga yang kita nak dan juga kita dapat tengok dan pilih barang yang kita nak. Daging ni. Oh, kena pergi tempat tadi lah. Ayam tak nak apa? Bawang ke? Bawang putih? Bawang putih dah habis. Bawang merah. Semua RM10 80 sen. Ya, dah 5 ringgit. Sorry, dia kecil dia.
Sebenarnya kita orang rasa excited dan beruntung sangat nak ajak korang tengok sendiri dan lalui sendiri macam mana perasaan kita orang masuk dalam pasar Pudu pada waktu ni. So dekat Dots Vlogs, kita orang nak cuba bawa korang secara realnya ke dalam tempat-tempat yang macam ni supaya kita dapat rasai pengalaman tu macam apa yang kita orang rasa. Dan kita dapat tengok macam mana diorang berjual beli dekat pasar Pudu ni. Okay bang. Kapal ada? Tak kapal ada. Ni ada ya ni tapi Tuh. Fresh. Kita ada kepala besar. Marilah. Terus. Mau mula mari sini lah, ayo. 30. Kamera ni, hidung. Bang ni bagi kepala berapa bang? Ya. Ha. 31 bang. Potong 2. Belah tengah. Okey bang. Isi cat dulu. Ha. Mau nak aku sini. Oh, sikit. Biar mamai makan apa. Nampak senang je tengok berada ni potong dan siang ikan tu. By the way korang, kita orang beli kepala ikan tenggiri. Huyo, alamak ada can untuk masak kari kepala ikan ni. Boleh bang, kepala ikan. Marilah, mari. Mari. Okey bang, terima kasih bang. By the way korang yang dah biasa pergi pasar tu, just nak tanya kat korang, korang rasa price kat sini okey ke tak? Nak tahulah juga. Nanti korang tolong tulis dalam komen. So Bos. Discount. okey bang, tak apa, thank you. Nak betai ke? Sejujurnya inilah cara kehidupan kat Kuala Lumpur yang sebenarnya. Sebagai orang lokal, kita ada pilihan sama ada untuk kita beli online ataupun kita boleh terus pergi ke pasar. Tu sana ada yang berapi kan? Yang bestnya bila kita pergi tempat-tempat macam ni, kita akan rasa lebih lively dan juga rasa bersyukur sebab dekat Malaysia ni senang dan mudah serta selamat untuk kita mendapatkan bahan-bahan mentah. Okey, mission pergi pasar cari lauk-lauk dah selesai. Dan yang lagi best, tangkapan kita hari ni semuanya fresh-fresh dan juga kita dapat harga yang sangat berpatutan. So dah dapat barang-barang tadi, kita orang pun fikir nak masak apa pula hari ni. Nak masak asam pedas ikan pari ke, nak masak kari kepala ikan. So inilah realiti dia bila pergi pasar-pasar, memang akan kotor sikit kaki. Inilah cara untuk bersihkan. This is Pasar Pudu. Okey semua, terima kasih sebab tengok video ni sampai habis. Terima kasih subscribe.
From street food stalls to mountain views, every new place feels like good news.